Manusia, bila tiba hari raya semua bergembira. Hari raya tiba, hari raya semua bergembira. Hari raya semua pulang ke desa, bermaafan sesama insan. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perayaan Hari Raya yang sangat istimewa. Siapa yang tahu apa yang kita rayakan pada Hari Raya? Hari Raya ialah hari kemenangan umat Islam setelah berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Di Hari Raya semua umat Islam saling berkunjung dan bermaaf-maafan. Baik anak-anak, mari baca bersama-sama cikgu. Membaca perkataan terbuka dan tertutup, lemang, lihmang. Bahulu, bahulu. Ketupat, ketupat. Sampul, sampul. Rendang, rendang. Kuih, kuih. Pelita, pelita. Sahaja. Sekian. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Bye-bye.